belakang. Contohnya begini. Okey. Okey. Hanan dia imam. Contohnya dia sedang solat imam. Kalau makmum muafiq ini, makmum muafiq, walaupun bayangkan belakang ni ada jamaah, kemudian ustaz masuk dalam keadaan Hanan membaca surah ataupun membaca surah Al-Fatihah. Jadi ustaz pun masuk, ustaz takbir, Allahu Akbar. Kadar berdiri ustaz ni seperti mana orang membaca surah Al-Fatihah, kan ustaz dah sebut kadar membaca surah Al-Fatihah yang biasa 30 saat. Jadi ustaz dapat berdiri 30 saat. Bila ustaz dapat berdiri 30 saat ini, saya dapat berdiri 30 saat, bermakna saya ini dikategorikan dalam makmum muafiq. Kalau tak dapat berdiri selama 30 saat, kadar membaca Al-Fatihah 30 saat mana ustaz ambil? Kadar membaca surah Al-Fatihah tak dapat berdiri. Contohnya baru kejap berdiri, tiba-tiba Hanan dah rukuk. Imam rukuk, cuba rukuk. Okey, rukuk imam. Tak sempat nak takbir. Maksudnya kita takbir Allahu Akbar, ini dikira makmum masbuk. Bila makmum masbuk, maka bila Hanan dah rukuk, ketika itu saya takbir, saya pun rukuk bersama dengan imam. Baik, bila kita rukuk dengan imam, kadarnya adalah dengan tasbih, tenang, maksudnya tenang. Okey, Hanan pun bangkit. Bila dia bangkit, saya pun tadi dah tenang dengan imam, maksudnya dengan kadar tasbih, saya dah dikira rakaat. Tetapi contohnya sekarang ni Hanan rukuk. Okey. Bila saya tengah dah takbir. Okey, saya dah takbir, kemudian saya nak rukuk. Saya nak rukuk, Hanan bangkit. Contoh saya baru nak rukuk, tak lengkap lagi rukuk saya. Maksudnya saya tak dikira satu rakaat. Ya, tak dapat terlepas satu rakaat. Walaupun saya ini dikira makmum masbuk. Jadi kesimpulannya daripada apa yang kita bahaskan makmum muafiq dan masbuk ini, makmum muafiq adalah kadar berdirinya seperti membaca Al-Fatihah itu, dia boleh sempat membaca Al-Fatihah, yang mana orang biasa membaca Al-Fatihah 30 saat, dan dia sempat berdiri bersama dengan imam pada kadar itu walaupun imam sedang membaca surah yang panjang. Masuk-masuk imam membaca surah Al-Baqarah. Contohlah panjang 5 ayat ataupun 6 ayat. Saya masuk, Allahu Akbar, maka saya terus membaca surah Al-Fatihah. Jadi bila saya habis membaca surah Al-Fatihah, saya disebut iaitu makmum muafiq. Tapi kalau tak sempat, dia dikira makmum masbuk. Itu perbezaannya dua.